Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan 16 akan membentangkan tajuk berkaitan dengan Philosophy for Children atau falsafah untuk kanak-kanak. Saya Nur Syakira binti Muhammad Kamil P142964 akan memulakan pembentangan dengan pengenalan terlebih dahulu. Philosophy for Children atau falsafah untuk kanak-kanak juga dikenali sebagai P4C, diperkenalkan oleh Matthew Lipman pada tahun 1970-an di Amerika Syarikat sebagai sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk membangunkan keupayaan berfikiran kritis, kreatif dan reflektif dalam kalangan kanak-kanak. Berinspirasikan pemikiran tokoh seperti John Dewey dan Lev Vygotsky. P4C bukan hanya menumpukan pada aspek intelektual tetapi juga memberi perhatian kepada pembangunan moral, sosial dan emosi. Di peringkat global, P4C telah diterima pakai sebagai alat untuk memperkukuhkan pemikiran analitikal dan komunikasi serta memupukkan sikap empati, toleransi dan keterbukaan terhadap pandangan yang berbeza. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, menggambarkan konsep dan teori asas pendidikan falsafah untuk kanak-kanak P4C sebagai pendekatan pedagogi yang inovatif dalam membentuk pemikiran kritis, kreatif dan reflektif. Yang kedua, menganalisis pendekatan dan kaedah pelaksanaan P4C di bilik darjah termasuk strategi pengajaran dan peranan guru dalam memfasilitasi dialog falsafah dengan kanak-kanak. Yang ketiga, mengupas pendekatan pedagogi utama dalam P4C seperti pedagogi hikmah, philosophy inquiry, community of inquiry serta impak pendekatan-pendekatan ini dalam pembentukan nilai moral dan etika kanak-kanak. Yang keempat, menilai manfaat program P4C dalam konteks pembentukan pemikiran mendalam, moral dan etika kanak-kanak serta mengkaji impaknya terhadap kualiti pendidikan secara keseluruhan. Yang kelima, mengenal pasti cabaran dalam pelaksanaan P4C di peringkat sekolah termasuk kekangan dalam latihan guru dan penyediaan bahan pembelajaran yang relevan dan efektif. Yang terakhir sekali, mencadangkan penambahbaikan untuk memperkukuhkan pelaksanaan P4C bagi memastikan keberkesanan program ini dalam pendidikan awal kanak-kanak di masa hadapan. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Teori pendidikan falsafah untuk kanak-kanak iaitu P4C yang berasaskan kepada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahawa kanak-kanak belajar melalui pembentukan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi. Menurut Piaget, perkembangan kanak-kanak melalui 4 tahap utama iaitu yang pertama, sensori motor. Tahap ini berlaku dari lahir hingga usia 2 tahun, di mana kanak-kanak belajar melalui deria dan pergerakan. Yang kedua, pra-operasional. Dari usia 2 hingga 7 tahun, kanak-kanak mula menggunakan simbol seperti bahasa dan gambar untuk berfikir. Yang ketiga, operasional konkret. Dari 7 hingga 11 tahun, kanak-kanak mula berfikir secara logik mengenai situasi konkret. Yang keempat, operasional formal, iaitu bermula dari 12 tahun ke atas di mana mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat hipotesis. Bahagian Vygotsky, ianya beliau menekankan peranan interaksi sosial, bahasa dan konteks budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Beliau percaya bahawa pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan individu yang lebih mahir seperti guru atau rakan sebaya.
Konsep utamanya ialah zon perkembangan proksimal yang menekankan pentingnya penyokongan, iaitu scaffolding dalam membantu kanak-kanak mencapai tahap kemahiran yang lebih tinggi. Kajian literatur iaitu pedagogi hikmah, penubuhan Centre for Philosophical Inquiry in Education, Kuliah Pendidikan UIAM memperkenalkan pedagogi hikmah di Malaysia. Berasaskan Philosophical Inquiry dan Philosophy for Children iaitu P4C, pendekatan pedagogi hikmah menggabungkan pemikiran kritis, kreatif, Al-Quran, hadis serta pengalaman praktikal. Hadis sebagai rujukan, iaitu hikmah ialah ilmu yang hilang daripada umat Islam. Ambillah ia di mana ditemui, Sunan Al-Tirmizi. Matlamat Liqman iaitu P4C, ianya membantu kanak-kanak menjadi thoughtful iaitu berfikir, reflektif iaitu meneliti, considerate iaitu bertimbang rasa dan reasonable iaitu munasabah. Matlamat pedagogi hikmah sama seperti Liqman tetapi ditambah dengan memahami Al-Quran dan hadis untuk mencapai hikmah sebagai hala tuju hidup. Baiklah, yang seterusnya objektif pedagogi hikmah, di mana objektif utama pendidikan falsafah untuk kanak-kanak iaitu P4C ataupun pedagogi hikmah ialah membimbing perkembangan kanak-kanak secara holistik, merangkumi aspek akal, emosi dan spiritual. Antara objektif pedagogi hikmah adalah yang pertama, meningkatkan keupayaan menakul, iaitu kanak-kanak dilatih untuk berfikir secara kritis dan logik dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengembangkan daya kreativiti, iaitu aktiviti pembelajaran dirancang untuk merangsang imajinasi dan idea baru. Yang ketiga, membangunkan perkembangan personal dan interpersonal, iaitu fokus diberikan pada pembangunan diri serta kemahiran berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, membangun kefahaman tentang akhlak dan etika. Pendidikan ini menekankan nilai moral untuk membentuk sikap dan tingkah laku positif. Yang kelima, mencari makna dalam pengalaman, iaitu kanak-kanak didorong untuk memahami dan menghargai pengalaman hidup mereka. Yang last sekali, memahami prinsip Islam dalam kehidupan, di mana pendidikan ini juga bertujuan menyemai nilai-nilai Islam yang relevan dalam kehidupan harian. Nama saya Nur Ain Hazika binti Muhammad Afandi, bernombor matrik KAMPI 141052. Baiklah, saya akan sambung dengan topik yang seterusnya iaitu teknik pengajaran. Untuk teknik pengajaran, kita menggunakan penyoalan dan perbincangan berdasarkan teks, audio, video ataupun gambar yang merasam soalan kritis. Perbincangan falsafah berbeza dengan perbincangan biasa yang lain kerana setiap pendapat dihargai dan digali secara mendalam, tidak hanya fokus kepada jawapan yang betul sahaja semata-mata. Bagi perbincangan demokrasi, semua murid mendapat peluang bersuara dan menghargai pandangan rakan lain serta memupuk kemahiran insaniah dan penerimaan kepelbagaian budaya. Bagi pandangan sport, yakin pedagogi hikmah boleh mengubah cara berfikir masyarakat secara beransur-ansur. Dan untuk kajian WIT pula menunjukkan semakin banyak murid bercakap, lebih banyak jawapan dan interaksi positif berlaku dengan pelibatan guru yang kurang. Seterusnya, 3 fasa penting dalam pedagogi hikmah. Yang pertama, bahan rangsangan, kedua, pertanyaan dan yang ketiga, perbincangan. Baiklah, untuk bahan rangsangan kita menggunakan teks, audio, video ataupun gambar yang mempunyai ciri kesamaran merangsang murid bertanya. Untuk pertanyaan pula, murid diberi peluang menyoal dan soalan dibentangkan kepada rakan yang lain. Dan perbincangan untuk memupuk kemahiran dialog dan penilaian pelbagai tafsiran. Seterusnya kita lihat fasa pelaksanaan pedagogi hikmah. Yang pertama kita lihat daripada segi bahan rangsangan, huraian
Yang pertama, murid diberikan bahan rangsangan untuk pedagogi hikmah. Yang kedua, murid diberi masa membaca dan memahami bahan rangsangan. Yang ketiga, guru bertanya berkaitan bahan rangsangan. Yang keempat, jika bahan rangsangan adalah teks, murid membaca ayat secara bergila-gila di hadapan kelas. Yang kelima adalah murid mengenal pasti watak dalam teks. Yang keenam, selepas perbincangan teks selesai, sesi soal jawab dimulakan. Seterusnya kita lihat daripada segi pertanyaan. Huraian. Yang pertama, guru meminta murid membina soalan tanpa terikat dengan kandungan tersurat dan tanpa jawapan dalam teks. Yang kedua, setiap murid menulis satu soalan di papan putih. Yang ketiga, soalan dikategorikan sebagai aras rendah, sederhana dan tinggi. Yang keempat, kategorisasi membantu murid membezakan jenis aras soalan. Yang kelima, guru memilih soalan aras tinggi untuk perbincangan. Seterusnya, kita lihat daripada fasa perbincangan pula. Huraian. Yang pertama, murid diberi peluang memberi pendapat berdasarkan soalan yang dibincangkan. Yang kedua, guru membantu membentuk community of inquiry dalam sesi penyoalan. Yang ketiga, guru merangsang murid untuk berfikir dan beri pandangan. Yang keempat, sesi perbincangan diakhiri dengan penutup. Dan yang terakhir, murid membuat kesimpulan persetujuan secara damai. Okey, sesama kepada philosophical inquiry iaitu falsafah inquiry. Pendekatan ini menekankan perkembangan pemikiran kritis melalui falsafah. Matlamat utamanya adalah untuk melahirkan individu yang mampu berfikir secara mendalam dan rasional. Pendekatan ini diperkenalkan oleh John Dewey yang memberi tumpuan kepada pembelajaran berdasarkan pengalaman. Matthew Litman kemudiannya memperluaskan konsep ini khususnya untuk diaplikasikan dalam bilik darjah. Pembelajaran diterajui pelajar ini memberi penekanan kepada pelajar sebagai peneraju utama dalam proses pembelajaran. Ia menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Guru sebagai fasilitator iaitu untuk membimbing pelajar dengan soalan-soalan kritis dan membantu mereka membina idea-idea yang bernas. Dialog falsafah. Sesi dialog falsafah membantu melatih pelajar untuk berfikir secara rasional serta menghargai pandangan yang berbeza. Dalam aplikasi dunia nyata, pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengaitkan teori falsafah dengan kehidupan sebenar. Community of inquiry, konsep ini menekankan pembentukan komuniti pembelajaran yang inklusif di mana pelajar dapat berbincang secara aktif dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Seterusnya, bab 2.2 Community of Inquiry ataupun Community Inquiry. Community of Inquiry diperkenalkan oleh Carl Spies dan dikembangkan oleh John Dewey, disusun semula oleh Maxwell Litman untuk bilik darjah. Murid bekerjasama dengan guru untuk mewujudkan suasana soal jawab, penakbulan dan perbincangan. Dalam Community of Inquiry, bilik darjah berubah menjadi komuniti yang menghargai pendapat semua di mana murid mencabar idea secara terbuka. Community of Inquiry memberi peluang kepada murid untuk berfikiran secara kritis dan kreatif untuk dikembangkan dalam bilik darjah dan kehidupan luar sekolah. Pembentukan Community of Inquiry tidak berlaku dalam masa yang singkat tetapi memerlukan masa dan usaha untuk membina persekitaran pembelajaran yang berkesan. Community of Inquiry juga membantu murid membina kesedaran falsafah untuk memupuk pemikiran mendalam dan mengurangkan ketidakpastian dalam berfikir. Community of Inquiry juga meningkatkan persekitaran pendidikan dengan menyuburkan budaya berfikir secara falsafah bukan sahaja di bilik darjah tetapi juga dalam kehidupan harian murid. Seterusnya, kita lihat dalam bab 3, perbincangan kajian, iaitu contoh pelaksanaan pendidikan berteraskan falsafah untuk kanak-kanak.
Berdasarkan artikel dari Nur Syahira Jarabi dan Hafizah Zulkifli yang bertajuk Pedagogi Hikmah dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Kebat dalam Pendidikan Islam. Yang pertama kita lihat adalah pelaksanaan pedagogi hikmah. Dilakukan dalam kelas tahun 5 dengan tahap kecerdasan murid yang berbeza. Dilaksanakan 3 kali dengan bahan rangsangan yang berbeza berdasarkan silibus. Yang kedua, kita lihat kepentingan bahan rangsangan. Bahan perlulah bersifat masalah untuk merangsang kemahiran berfikir murid. Bahan tanpa masalah tidak memerlukan murid untuk berfikir secara mendalam. Seterusnya, kita lihat kedudukan murid. Meja disusun berbentuk U, L ataupun ladam kuda. Susunan penting untuk interaksi antara guru dan murid itu sendiri. Seterusnya, kita lihat daripada segi proses pelaksanaan. Murid membaca teks secara individu dan membina soalan. Murid diminta membaca teks di hadapan kelas secara bergilir-gilir. Soalan yang dihasilkan dibincangkan bersama di dalam kelas dan murid berpeluang memberikan pendapat. Yang terakhir, kita lihat pengajaran dan pembelajaran. Guru menyediakan rancangan pengajaran yang disusun dengan tema dan jalur inquiry. Seterusnya, kita lihat dalam rancangan pengajaran pedagogi hikmah berdasarkan falsafah untuk kanak-kanak. Baiklah, kita lihat jadual di sebelah. Yang pertama, kita lihat daripada segi bahan perangsang, iaitu teks cerita yang berkaitan tajuk yang dipelajari, iaitu si penjual buah. Bagaimana dijalankan? Guru mengedarkan teks cerita kepada murid dan meminta murid mengemukakan soalan daripada teks cerita tersebut. Berdasarkan jalur inquiry, iaitu adab berjual beli. Bagaimana dijalankan? Guru menerangkan adab berjual beli dengan betul. Hasil pembelajaran yang dapat dipelajari oleh murid akan dapat menjelaskan adab berjual beli, menghuraikan ciri-ciri jual beli yang menepati hukum syarak dan membandingkan beza kelebihan adab berjual beli dan juga akibat mengabaikan adab berjual beli. Seterusnya, kita lihat perkembangan pengajaran set induksi selama 3 minit. Guru menunjukkan gambar yang berkaitan suasana jual beli di pasar. Bagaimana dijalankan? Yang pertama, murid diminta melihat dan menganalisis gambar tersebut. Yang kedua, murid ditanya berkaitan gambar tersebut. Yang ketiga, murid diminta memberi pandangan berdasarkan gambar tersebut. Seterusnya, kita lihat perkembangan yang pertama selama 10 minit. Berdasarkan jalur inquiry, soalan berikut. Yang pertama, bagaimanakah adab berjual beli mengikut syarak? Yang kedua, apakah kelebihan mengamalkan adab berjual beli? Yang ketiga, apakah akibat mengabaikan adab berjual beli? Bagaimana dijalankan? Yang pertama, murid diberikan teks cerita pedagogi hikmah, iaitu si penjual buah. Yang kedua, murid diarahkan untuk membina soalan daripada teks cerita yang diberi. 5 orang murid dalam satu kumpulan mengemukakan soalan. Yang terakhir adalah guru memilih kumpulan murid yang berada di baris hadapan dan belakang untuk mengemukakan soalan dan menulisnya di papan putih. Seterusnya, menyusun soalan pelajar. Cuba fokus pada jalur di atas, iaitu soalan yang berdasarkan jalur inquiry tersebut. Bagaimana dijalankan? Yang pertama, soalan murid dinilai dan memberi simbol jenis soalan aras rendah, sederhana dan tinggi. Yang kedua, soalan murid disusun mengikut kepentingan tajuk. Seterusnya, kita lihat perkembangan yang kedua, iaitu selama 25 minit perbincangan antara guru dan murid. Bagaimana dijalankan? Guru berbincang mengenai soalan yang dikemukakan oleh pelajar mengikut turutan yang telah disusun oleh guru. Murid akan diminta memberi pandangan kepada setiap soalan yang ditanya dan guru hanya sebagai fasilitator dan memprovokasi perbincangan. Yang terakhir, kita lihat penilaian dan penutup selama 10 minit. Guru meminta pelajar memberi pendapat tentang situasi yang diberikan dan menjelaskan hujah mereka.
iaitu guru menulis jawapan mereka, murid menulis jawapan mereka dalam kertas. Ringkasan hasil daripada aktiviti tersebut, kita dapat lihat yang pertama, kemahiran berfikir secara kritis. Murid mampu menyoal secara kritis, meneroka maklumat, membuat perbandingan, menilai watak dan memberikan kritikan. Yang kedua, motivasi dan minat murid. Pedagogi hikmah meningkatkan motivasi murid untuk bertanya soalan. Bahan rangsangan seperti video dan cerita menarik minat, termasuklah murid yang berpencapaian rendah. Yang ketiga adalah kemahiran kognitif dan interpersonal, iaitu pedagogi hikmah membantu meningkatkan kemahiran kognitif, interpersonal dan mencipta suasana pembelajaran yang harmoni. Seterusnya, bab 4 iaitu kepentingan P4C untuk kanak-kanak. Kepentingan P4C ada 4, iaitu yang pertama, meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Yang kedua, membangunkan kemahiran komunikasi. Yang ketiga, menggalakkan pembelajaran kendiri dan refleksi diri. Dan yang keempat, memupuk nilai moral dan juga etika. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Kepentingan yang pertama iaitu meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif, yang mana P4C melatih kanak-kanak berfikir secara mendalam dan menganalisis idea serta menggalakkan kreativiti dengan menghasilkan perspektif baru. Yang kedua, membangunkan kemahiran komunikasi dengan meningkatkan keyakinan untuk menyuarakan pendapat. Selain itu, membina kemahiran mendengar, menghormati giliran dan bertanya soalan. Seterusnya, kepentingan yang ketiga iaitu menggalakkan pembelajaran kendiri dan refleksi diri, yang mana melatih kanak-kanak menilai diri dan memahami perkembangan pemikiran mereka. Selain itu, membantu mereka menjadi lebih berdikari dan memahami kekuatan serta kelemahan diri. Dan yang keempat, memupuk nilai moral dan etika, iaitu mengasah pemahaman tentang konsep baik dan juga buruk serta membentuk kesedaran moral dan sikap tanggungjawab. Ya, Nur Syamimi Izzati binti Muhammad Abdullah P140486. Seterusnya saya sambung kepada manfaat P4C dalam pembentukan moral dan etika. P4C adalah pendekatan yang sangat berkesan dalam menggalakkan pelajar untuk berfikir secara mendalam dan kritis. P4C bukan sahaja memberi tumpuan kepada aspek intelektual, tetapi juga membantu dalam pembentukan moral dan etika pelajar. Berikut adalah beberapa manfaat utama P4C dalam aspek tersebut. Yang pertama ialah pelajar didorong untuk mendengar dengan teliti pandangan dan pendapat rakan-rakan mereka. Salah satu nilai utama dalam P4C adalah kemahiran mendengar. Pelajar diajar untuk mendengar dengan penuh perhatian pandangan dan pendapat rakan-rakan mereka. Ini bukan sahaja menggalakkan kemahiran sosial, tetapi juga membantu mereka menghormati perbezaan pendapat dan belajar untuk melihat sesuatu isu dari pelbagai sudut pandangan. Dalam proses ini, pelajar belajar untuk memahami perspektif orang lain yang sangat penting dalam pembentukan etika dan moral. Yang kedua, pelajar diajar untuk tidak menerima maklumat secara bulat-bulat, tetapi untuk menyoal dan menilai setiap maklumat yang diterima. P4C menggalakkan pelajar untuk berfikir kritis terhadap maklumat yang diterima. Mereka diajar untuk tidak menerima sesuatu maklumat begitu sahaja, tetapi untuk menyoal, menganalisis dan menilai maklumat tersebut. Ini membantu dalam pembentukan nilai etika yang kuat kerana pelajar belajar untuk tidak menerima apa yang diberikan tanpa pertimbangan yang mendalam. Mereka dibimbing untuk membuat keputusan yang berdasarkan pemikiran rasional dan bertanggungjawab. Ketiga, pelajar dapat belajar cara menyelesaikan konflik dengan lebih konstruktif. P4C juga memberi fokus kepada cara pelajar menyelesaikan konflik. Dalam perbincangan falsafah, pelajar sering berdebat dan berinteraksi dengan rakan mereka mengenai pelbagai isu. Ini memberi mereka peluang untuk mengasah kemahiran menyelesaikan konflik secara konstruktif.
Sebagai contoh, mereka belajar untuk menyelesaikan perbezaan pendapat dengan cara yang beradab dan bukan melalui pentekaran atau kekerasan. Ini mengajarkan mereka nilai toleransi dan kerjasama dalam kehidupan seharian. Keempat, pelajar didorong untuk merenung dan menilai nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang penting dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek penting dalam P4C adalah merenung dan menilai nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang menjadi pegangan hidup mereka. Melalui perbincangan falsafah, pelajar diajar untuk memikirkan secara lebih mendalam tentang nilai moral seperti kejujuran, keadilan dan kasih sayang. Mereka belajar untuk menilai tindakan mereka dan memahami kesan keputusan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Cabaran dalam melaksanakan falsafah untuk kanak-kanak. Walaupun P4C mempunyai banyak manfaat, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi dalam melaksanakannya di dalam kelas. Berikut adalah beberapa cabaran utama yang sering dihadapi oleh pendidik. Yang pertama, kekurangan latihan guru. Salah satu cabaran terbesar bagi guru dalam melaksanakan P4C adalah kekurangan latihan yang mencukupi. Untuk mengajar falsafah dengan berkesan kepada kanak-kanak, guru memerlukan latihan khusus tentang bagaimana untuk memfasilitasi perbincangan falsafah yang mendalam dan bermanfaat. Tanpa latihan yang mencukupi, guru mungkin tidak dapat mengendalikan perbincangan ini dengan baik atau menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis. Kedua, kekangan masa dalam kurikulum. Kebanyakan sekolah mempunyai kekangan masa dalam jadual kurikulum yang menjadi halangan utama. P4C memerlukan masa yang lebih untuk berfikir, berbincang dan merenung. Namun, dengan beban kurikulum yang padat, kadang-kadang sukar untuk memberikan masa yang cukup untuk aktiviti falsafah. Ini menyebabkan pelaksanaan P4C menjadi terhad dan kurang efektif. Ketiga, kekurangan sumber dan bahan pengajaran. Kekurangan sumber dan bahan pengajaran yang khusus untuk P4C juga menjadi cabaran. Walaupun terdapat banyak bahan pengajaran yang tersedia, kadang-kadang ia tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan tahap pemikiran kanak-kanak. Oleh itu, bahan yang digunakan perlu disesuaikan dengan usia dan tahap kemahiran berfikir pelajar. Keempat, skeptisisme untuk ibu bapa dan pihak sekolah. Terdapat juga skeptisisme dari pihak ibu bapa dan sekolah yang mungkin tidak melihat kepentingan P4C dalam kurikulum. Mereka mungkin berpendapat bahawa pendekatan ini tidak memberi fokus yang cukup kepada pencapaian akademik atau tidak relevan dengan keperluan peperiksaan. Oleh itu, penting untuk mendapatkan sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah bagi memastikan pelaksanaan P4C yang lebih meluas. Kelima, perbezaan tahap kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Setiap pelajar mempunyai tahap kemahiran berfikir yang berbeza. Sebahagian pelajar mungkin lebih cepat memahami konsep-konsep falsafah yang lebih mendalam, manakala yang lain mungkin memerlukan lebih banyak masa dan bimbingan. Oleh itu, guru perlu bijak dalam menyesuaikan aktiviti falsafah untuk memastikan semua pelajar terlibat dan dapat mengikut perbincangan dengan baik. Okey, saya sambung kepada cadangan penambahbaikan untuk program falsafah untuk kanak-kanak iaitu P4C. Yang pertama, program ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran berfikir secara kritikus dan kreatif dalam kalangan kanak-kanak. Melalui aktiviti yang sesuai, pelajar dapat melatih diri mereka untuk menganalisis, berimajinasi dan menyelesaikan masalah secara inovatif. Yang kedua, guru memainkan peranan yang penting sebagai fasilitator, iaitu guru tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga membantu pelajar mengeksplorasi idea mereka dengan lebih mendalam melalui bimbingan dan sokongan. Yang ketiga, penyediaan ruang untuk dialog perbincangan amat penting. Ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berkongsi pandangan, belajar menghargai perspektif orang lain dan meningkatkan keyakinan dalam menyuarakan pendapat. Akhir sekali, penggunaan teknologi dapat memperluas pengalaman pembelajaran. Contohnya, dengan teknologi,
Bahan pengajaran menjadi lebih interaktif dan menarik sekaligus merangsang minat pelajar. Seterusnya, saya akan sambung pula dengan kajian kes terhadap penggunaan P4C dalam pendidikan di Malaysia. Penerapan dalam pendidikan. Pedagogi hikmah digunakan dalam subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan pendidikan Islam. Penggunaan community inquiry telah menggalakkan pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengemukakan justifikasi bagi pandangan mereka, sekaligus meningkatkan kemahiran berfikiran kritis. Tahap keberkesanan pelaksanaan P4C dalam pelbagai mata pelajaran adalah dalam konteks bahasa menunjukkan bahawa pelajar menjadi lebih yakin dalam berkomunikasi dan lebih kritikal dalam bertanya serta menjawab soalan. Manakala dalam konteks pendidikan Islam, pedagogi hikmah menyokong pelajar untuk meneroka konsep-konsep agama secara mendalam menggunakan kisah-kisah dari Al-Quran sebagai bahan perbincangan yang membawa pelajar kepada pemahaman yang lebih mendalam dan praktikal. Seterusnya, impak jangka panjang falsafah untuk kanak-kanak P4C terhadap pelajar. Kajian menunjukkan bahawa pedagogi hikmah mampu memberikan kesan positif jangka panjang dalam meningkatkan kemahiran berfikiran kreatif dan komunikasi pelajar. P4C menunjukkan peningkatan yang berterusan dalam prestasi akademik pelajar dan pelajar menjadi lebih berkeyakinan dalam berfikiran serta menyampaikan pandangan mereka. Bukan sahaja dapat membantu dalam bidang akademik, malah kemahiran ini juga mampu membantu pelajar untuk menjadi pekerja yang berdaya saing serta mampu menyumbang kepada masyarakat dengan idea inovatif dan penyelesaian yang etikal. Seterusnya, impak jangka panjang falsafah untuk kanak-kanak P4C di Malaysia. Dalam konteks pendidikan Islam, P4C yang diadaptasi sebagai pedagogi hikmah berpotensi memperkukuhkan pengajaran pendidikan Islam dengan menjadikannya lebih relevan kepada kehidupan seharian pelajar. Kemudian, dengan penglibatan pelajar dalam aktiviti P4C seperti berdebat, mengkaji sesuatu yang mendalam dan bertanya soalan adalah berpotensi untuk melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan kritis. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Kesimpulan secara keseluruhannya, P4C ini wajar diterapkan kerana pelajar berupaya memperincikan konsep, menghasilkan ramalan yang tepat, membuat hipotesis dalam perbincangan dan dapat membuat kesimpulan umum. Selain itu, murid juga dapat memberikan contoh, meneroka ramalan awal, mengenal pasti kesalahan dan membuat kesimpulan sebab dan akibat. Ini menunjukkan bahawa penerapan kemahiran berfikir aras tinggi berlaku secara aktif dan meluas melalui pendekatan teknik P4C ini. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.